Okey, kita ada soalan yang sangat best, iaitu apakah nasihat Dr. Maznah kepada mentor niaga yang baru ditubuhkan ni, dan nasihat pada semua usahawan atau bakal usahawan di luar sana, terutama ibu tunggal ke, orang yang tak ada modal ke, nasihat pada mereka. Sebagai seorang usahawan yang dari bawah, ya, saya naik daripada nobody to somebody to big body lah, daripada zero ke hero. Topik saya, ya, saya nak mengatakan bahawasanya sekiranya kita ada setengah orang bagi alasan saya tak ada wang, saya tak ada kelulusan, saya semuanya saya tak ada. Dia fokus kepada kelemahan. Bagi saya tidak, saya apa pun tak ada. Sebab tu, tapi saya ada bermodalkan diri saya sendirilah. Kesungguhan saya, kemahuan saya, dan saya kata walau apa pun saya nak jadi orang berjaya, saya nak jadi kaya, dan saya nak jadi bahagia. 3K tadi dah buku saya, kejayaan. Jadi saya rasa lah, oleh kerana you want it so badly, you yang tak tahu. Sebab tu, sebab kepada para usahawan, bakal usahawan di luar sana, kalau you nak jadi berjaya, you sendiri yang nak mesti menjayakan diri you. You sendiri yang kena benar-benar mau. So you janganlah duk komplain. Susah yang tu memang susah, mula-mula kepahitan tu. Tapi kan bila you dah graduate daripada kesusahan kepahitan tu, secara tiba-tiba lah, saya tak tahulah, macam tak ada masalah. Sebab you dah mengalami berbagai masalah sampai suatu ketika you tidak akan, sebab you dah very capable nak handle apa pun masalah, you know. And then ketika itu, orang yang dulu bank tak bagi pinjaman pun, bank pun datang offer you. Lepas tu orang-orang kita akan dilantikkan, macam saya dilantik jadi pengarah sama mengasih banyak. Jadi dan lagi satu saya nak cakap lah, usahawan ni berniaga apa pun, macam dia orang kata, oh security kacang putih. Security bukan security guard. Security guard is total security system, you know. Termasuk 20 perniagaan daripada security. Jadi you kena kreatif, inovatif, dan pergi belajar pergi expo antarabangsa, tengok apa benda baru yang perlu ada di KL, di Malaysia. Pergi Singapura yang paling dekat lah, sebab dia orang ni kan. And then balik, dan kita kena ada mentor. Itulah saya ada ramai orang mentor dalam bidang senjata api di Itali, di Brazil. Nak pergi menembak, kita pergi ke India, Pakistan, belajar macam mana nak mengebalkan diri kita. Kalau sini saya ingat saya tak belajar banyak. Datuk pakai serang hendap lah tu. Tak, saya senjata api nama saya. Sebab tu saya ni tak boleh tahu. Nama saya, dan saya memanglah kena tahu shoot lah. Okey, saya suka dengan ayat Datuk, iaitu graduate daripada kesusahan dan kepayahan. Saya adalah saya adalah ijazah saya dalam bidang itu. Dan juga kalaulah kita kata saya tak ada MBA, PhD, saya ada MCS, saya ada Master of Common Sense. Kalau ada Bachelor of Street Smart People Skill, itulah interpersonal skills ataupun selling skill, marketing skill. Itu skill yang untuk untuk menjadi modal untuk menjadi usahawan berjaya. Belum tentu ijazah tertinggi MBA, PhD bukanlah jaminan untuk menjadi usahawan yang berjaya. Okey, saya rasa sangat menarik, sangat padat. Saya rasa banyak orang nak tunggu-tunggu. So saya rasa like lah di facebook.com/Maznah Hamid. Saya ulang balik, facebook.com/Maznah Hamid, untuk tahu lebih lanjut daripada Datuk Dr. Maznah, sebab dia suka Facebook kan. Dan kedua, like juga mentorniaga.com. Sambung mentorniaga.com, kerana di situ anda boleh dapat macam-macam mentor. Okey, dan last sekali, of course, kami di putarputar.com, putarputar/dot/com. Okey, jadi itu sahaja dari saya. Terima kasih Dr. Maznah kerana sudi dikenal oleh kita. Sambung sikit lagi. Sikit lagi. Okey, apa?